Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ain Hafiz bin Razan Hafiz daripada daerah Hulu Langat, Negeri Selangor. Dalam video kali ini, saya nak ceritakan tentang 3 tempat menarik yang korang boleh berjalan-jalan di Kuala Lumpur. Jom, mari kita saksikan. Pengangkutan awam ni memberi banyak kemudahan kepada rakyat. Antaranya, dia dapat mengurangkan kesesakan jalan raya, terutamanya pada waktu sibuk. Jom kita pergi kepada first destination kita hari ini. First stop is bangunan Sultan Abdul Samad. Sebuah bangunan bersejarah yang melambangkan identiti negara dengan seni bina yang unik. Tempat ini juga menjadi saksi kepada pelbagai peristiwa penting dalam sejarah Malaysia. Seterusnya, kita tiba di Pasar Seni. Di sini kita dapat melihat kepelbagaian budaya Malaysia dengan lebih dekat. Pasar Seni terkenal dengan pelbagai jualan seperti kraft tangan, kain batik, cenderamata dan lain-lain. Setiap gerai menampilkan keunikan tersendiri yang mencerminkan masyarakat Malaysia. Suasana di sini juga sangat meriah kerana pengunjung dapat melihat, membeli dan mengenali warisan budaya tempatan. Last kali destinasi kita pada hari ini adalah Museum Negara yang terletak di Kuala Lumpur. Museum Negara ni menjadi tempat yang menyimpan warisan negara supaya kita mengimbau sejarah-sejarah di Malaysia. Melalui perjalanan ini, saya dapat melihat bagaimana Malaysia menggabungkan kemodenan dan warisan dalam satu pengalaman yang harmoni. Malaysia pada pandangan saya ialah sebuah negara yang syarat dengan keindahan warna-warni budaya, diperkaya dengan sejarah yang gemilang serta melangkah maju seiring arus kemodenan. Jadi inilah Malaysia di mata saya.